Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada video kali ini aku nak tunjuk dengan korang macam mana aku buat tekanan air dalam rumah daripada slow menjadi kuat tanpa menggunakan pump pun. Tanpa menggunakan pump, tekanan air dalam rumah tetap kuat. So sebelum korang buat benda ni, ada beberapa perkara yang perlu korang pertimbangkan lah. Tak semua rumah korang boleh buat macam ini. Ada sesetengah rumah lah yang di mana kawasan airnya sangat kuat. Tekanan air daripada main pipe ni kuat. So baru korang boleh buat macam apa yang aku buat sekarang. Okay, sebelum kita mulakan, aku akan tunjuk dulu tekanan dalam bilik air aku dalam rumah dan juga tekanan daripada main pipe, iaitu dari syarikat air. So jadi inilah tekanan bilik air aku sekarang yang sebelum kita pasang cara tu. So dalam 0.2 bar lah. 0.2 bar. Yang hitam ni bar dan yang merah ni PSI. 0.2, 0.3 bar lah kat sini jarum dia ada 4. Berarti yang ni 5. Yang ni 5. Aku tak tahu kenapa. So aku estimate dalam 0.3 bar lah. So ini dari segi pipe lah aku tunjuk. Tadi meter kan tekanan. Sekarang air dia keluar kuat ni je. Dan kalau korang boleh tengok aku punya shower, air dia tak berapa kuat lah. Tak berapa sedap lah kalau mandi. Tak puas sebab tekanannya tak terlalu kuat. So tambah pula shower aku ni besar, jadi memang tak puas kalau mandi. Sekarang pula aku akan tunjuk tekanan air daripada main pipe aku lah, daripada syarikat air. So sekarang ni aku belum buka lagi main pipe ni. Itu bacaan yang tiada tekanan lah. So aku akan buka pipe ni, dan korang dapat lihat air tu akan, meter akan naik. Ok, meter dah naik. So aku dah buka main pipe aku dah. Lepas tu korang akan nampak, tengok bacaan bar tekanan air lebih kurang dalam 3.1 lebih. Tu ya, 3.1 lebih, hampir ke 3.2 lah. 3.2 bar. Sangat tinggi. Dan kalau malam pula, tekanan ni boleh cecah sampai 4 bar. So ni asalnya pipe lah. Daripada main pipe ni aku buka untuk tunjukkan korang bacaan tekanan aku daripada syarikat air. Ok, sekarang aku dah pasang balik pipe ni, dan aku nak tunjuk dengan korang berapa kuat pancutan air yang dihasilkan oleh daripada main pipe ni ya, daripada syarikat air. So aku akan buka. Sebelum tu aku ambil getah ni dulu. Aku buka. Oh, aku belum buka main pipe So sekarang korang dapat lihat, inilah pancutan air yang dihasilkan daripada main pipe. Sangat kuat. So aku tutup dulu air, tak nak membazir. Ok, sekarang jom kita lihat macam mana aku buat perubahan dalam piping rumah aku ni. Ok, sekarang aku akan tunjukkan bahan-bahan dan peralatan yang perlu digunakan untuk korang buat tekanan air ni kuat tanpa menggunakan pump elektrik lah, atau apa-apa pump. So korang dapat jimat elektrik satu, dan korang tak perlu keluar kos untuk beli pump atau selenggara pump. Pump pun kalau dah pakai dalam 2-3 tahun, pump akan rosak. Tak semestinya tahan sampai bertahun-tahun So merugikan. Jadi apa bahan yang korang perlukan, ni lah pipe-pipe ikut saiz pipe korang kalau korang nak buat.
So dalam situasi aku ni, aku gunakan pipe 20mm sebab pipe aku yang kat tangki ni semua pakai saiz 20mm ataupun 3/4. Dan kemudian korang perlukan minimum dua one way valve, minimum 2 Tapi oleh kerana pipe aku ni outlet dia ada 2 dan input mestilah 1 untuk isi tangki air. Outlet dia ada 2, so aku perlukan 2 valve. 2 valve untuk outlet dan 1 valve untuk inlet, daripada inlet. So kenapa kita perlu valve ni? Kenapa kita perlukan valve? So aku akan cerita kenapa kita perlukan valve. Katalah ini outlet dari tangki, outlet dari tangki. Ni pun outlet dari tangki. Inilah outlet dari tangki tu Ni outlet dari tangki yang bawah ni. So kenapa kena pasang valve? Sebab bila korang ambil air, curi air daripada main, maknanya buat bypass air daripada main, so tekanan air rumah aku ni kuat. Bila kuat ke tak kuat, korang tetap kena pasang untuk keselamatan dan tak nak timbulkan apa-apa masalah pada hari akan datang. Jadi ini dari main, tekanan yang tinggi. So valve ni akan ke sana. Valve ni arah ke outlet lah. Jadi arah ke outlet, jadi tekanan akan pergi ke outlet tangki ni. So kalau korang tak pasang valve ni, so direct je, jadi air akan terus masuk tangki ni. Masuk tangki ni dan sini tak ada valve, tak ada apa-apa kunci air. Jadi tangki ni akan naik sampai melimpah. Jadi inilah perlunya valve di outlet. So valve di outlet arahnya macam ini. Arahnya ke sana lah. So dia nak keluar. So valve ni bukannya pasang kat sini Salah. Susunan ni salah. Valve nya pasang kat sini. So ini tangki, katalah sini dari tangki, so air akan masuk sana. Valve ni arah ke sana dan air akan keluar sana. So air daripada main akan pergi ke sini. Lepas tu dia pergi sana. Ini untuk ke bilik air lah. Dan ini daripada tangki. So ini korang kena pasang valve dari sini. So untuk keselamatan lah. Jadi air, tekanan air yang kuat ni takkan mengisi tangki sepenuh-penuhnya sehingga melimpah. So inilah bahan-bahannya. Kalau korang kena ada tip putih ni ataupun tip PTFE, gam PVC, pemotong pipe dan juga pipe lah, mengikut saiz korang, saiz pipe rumah korang. So kalau pakai 15, korang belilah 15. So dalam video ni aku akan pakai pipe yang bersaiz 20mm. So aku akan tunjukkan saiz pipe ni. Ni saiz pipe 20mm. Alright, itu saja. Tanpa berlengah lagi, jom tengok aku buat kerja macam mana. Okay, first apa yang aku akan buat, aku akan potong ni dekat mana-mana yang sesuai. Aku akan potong pipe outlet daripada tangki dan sana juga. So sebelum aku potong, pipe ni tak ada dia punya kunci air. Jadi bila aku potong, air akan start keluar lah. Air tangki ni pula kebetulan penuh. So korang boleh tengok penuh airnya. Jadi aku akan potong juga. So atasnya akan banjir sikit lah. Dekat sana tu ada pipe untuk limpahan air. Jadi kalau sini banjir pun tak ada masalah. Sekarang aku kat atas bumbung atas bumbung rumah. Jadi aku akan potong pipe ni. Dan aku akan guna tutup sementara, guna one way valve ni. Aku terbalikkan supaya airnya tak keluar dan aku start buat kerja lah. Jadi ini untuk sementara saja, untuk aku tutup air ni supaya tak melimpah, sebab sini tak ada kunci air daripada outlet ni. Aku buat sementara dulu. Aku akan potong, pasang one way valve ni terbalik. Arah air ni ke sana. Jadi bila air datang dari sini tak boleh keluar. Valve ni tak boleh keluar. Valve tak bagi keluar lah air tu.
Okay, kat sini aku nak ajar sikit korang yang tak pernah buat kerja pipe. Mungkin korang tak tahu. Aku nak bagi tips cara mudah untuk lilit PTFE ni, tip putih ni. Sebab yelah, siapa yang tak pernah buat kerja, kadang-kadang korang kan pelik macam mana nak mudahkan kerja. Jadi aku dah berpengalaman, tak adalah berpengalaman sangat. Jadi so ini yang cara yang diajar oleh cikgu aku, cikgu KH di sekolah menengah. Cikgu Cina aku dah tak ingat sangat namanya, cikgu Burger, kita orang panggil cikgu Burger. So di sekolah menengah Yompeng Jadi terima kasih kepada cikgu tu ajar cara nak lilit dengan senang. So korang buat ni, biasa orang akan ambil ini, orang akan ambil yang bawah ni, orang akan lilit macam ni lah. Jadi benda ni susah sikit. Dan korang kena ingat, bila korang lilit mesti ikut pusingan jam. Pusingan jam dari arah sini. Kalau dari arah belakang ni maknanya berlawanan jam lah. Jadi ini korang terbalikkan. So letak macam ini dan korang pusing je. So senang korang nak kontrol tape putih ni. Jadi korang just pusing je. So sangat mudah cara ni. Okay, dah siap. So tadi aku ada cakap kenapa kena pusing arah jam Sebab bila korang kunci pipe ni, korang tutup pipe ni, korang akan pusing macam ini. Jadi bila korang sini arah jam, jadi benda ni takkan terbuka. Kalau korang berlawanan jam masa pasang ni, dari sini, arah sini berlawanan jam, bila korang masukkan pipe ni nak tutup, nak ikat, tape putih ni senang terbuka dan terburai. Jadi menyusahkan kerja korang lah. So aku bagi tips ni untuk korang senang buat kerja. Bagi yang dah tahu tu bagus lah. So ini dari outlet aku nak pasang. Dan ini aku akan pasang terbalik sebab untuk kunci ais sebuah sementara waktu. So anak panah ada kat sini. Nampak tak? Okay, ni anak panah. So ni aku akan pasang lah kat sini. Dan aku akan start potong pipe. Sebelum korang letak gam ni, pastikan permukaan pipe ni bersih, tak ada habuk atau kotoran lah, supaya gam ni melekat. Sebelum aku potong, aku akan letak gam kat sini sikit dulu bagi dia cepat kering. Ini adalah PVC gam. Aku gunakan PVC gam. Bagi korang yang tak pernah buat, boleh cari kat kedai, ada je dalam bawah RM4 harga satu botol ni, yang kecil. So aku sapu dulu keliling. Dah sapu, aku akan potong pipe ni. So benda akan start basah, aku kemas dulu, tak nak basah-basah. So ini adalah outlet yang pertama. So aku akan gunakan pemotong PVC ni ataupun besi yang halus ni. Harga dia dalam bawah RM4 lah, RM4-5 bawah di hardware. So cari satu point yang mudah, bersihkan dulu dan aku akan start potong, dan perkara benda ni akan banjir lah sebab tak ada kunci air. Jadi pipe dah terpotong, aku akan masuk ni lah. Tadi aku dah letak gam, so gam ni ada lagi, dan aku tutup. So sekarang air dah tak keluar lagi, kalau korang boleh nampak, sebab one way valve ni aku dah terbalikkan. So untuk memudahkan aku kerja, aku terbalikkan je one way valve ni. So kalau one way valve ni aku tekan, air akan keluar lah.
So ni fungsi one way valve. Dia akan bagi air ni mengalir satu arah sahaja. Okey, sekarang ini adalah one way valve untuk yang outlet kedua. Aku akan pasang juga untuk memudahkan kerja aku. Sana tu pipe-nya. Yang tu yang ni pipe-nya. So korang lihat dulu aku buat macam mana. So air adalah sana. So aku nak naikkan suara air. So dalam kami, ni kan dah tutup dalam kami ni okey. So dalam sini dalam kami kan, so kan. Okey, masuk. Di sana tu akan naikkan dalam suara. Dalam kami bas di sana agak. So balik balik. Okey, sekarang tadi kalau korang perasan, ruang dekat sini sangatlah kecil. Jadi aku terpaksalah tunggu tangki ni habis air. Aku buang air. Daripada buang air, betul aku alih tangki ni ke belakang sikit. So ada ruang lah nak masukkan. Kalau tak, sangat sempit masukkan. So aku masih biarkan tangki ni kosong, supaya lepas pasang pipe aku boleh alihkan sikit. Ada ruang untuk alih-alihkan. So aku nasihatkan korang, before korang buat kerja piping ni, make sure tangki korang dah habis pakai lah. Tutup dulu main pipe daripada tangki ni terisi. Jadi habiskan air tangki, lepas tu baru korang start buat kerja. So korang guna habiskan air tangki tu buat mandi dulu kan. Buat mandi, buat apa semua, barulah buat kerja ni. Kalau tak, korang buang air tangki kosong-kosong, rugi-rugi je. Jadi macam aku ni, aku dah terpaksa nak cepat sangat, nak tunggu air ni habis memang entah ke bila. So buang je terus. Dan aku akan start pasang lah. Okay, let's go. Kita sambung balik.
Okey, sekarang aku dah siap dah buat piping. Semua dah siap, jadi aku akan terangkan satu persatu kenapa aku buat macam ini. Kenapa valve ada valve kat sini. So aku dah terangkan di awal video, tapi aku terangkan lagi untuk korang lebih faham lah bila sistem ni dah siap. Okey, aku bagi tahu lagi, siapa yang jam-jam video aku ni, aku bagi tahu apa yang aku buat ni ialah cara nak kuatkan tekanan air dalam rumah tanpa menggunakan pump. So kelebihan kat sini adalah jimat elektrik, korang tak perlu keluar duit untuk beli pump, dan juga korang untuk dapat jimatkan duit untuk maintenance pump tu. So pump ni kadang-kadang lebih dari setahun dia akan rosak, jadi korang kena tukar pump. Lepas tu nak servis kadang-kadang. Lepas tu bil elektrik pun tinggi kalau selalu guna air. So aku akan start terangkan kat sini kenapa aku letak one way valve. One way valve kat sini aku letak, dan arahnya adalah ke sana. Dia nak anak panah tu, kalau dapat nampak lah. Okey, ni anak panah. Tak berapa jelas, harap korang nampak dan faham apa aku nak terangkan. Anak panah ke sana lah. So, bila air dalam tangki ni penuh, katakanlah main pipe tak ada air, jadi dia akan terbuka. Tekanan kat sini dah rendah dan tekanan sini tinggi. Dia akan tolak valve ni, dan valve ni open, dan air akan lalu. Dan apabila katalah tangki ni ada air, tapi tekanan kat sini kuat sebab tekanan dari main pipe, daripada syarikat air lebih tinggi daripada tangki korang. Jadi tekanan akan tolak sini. So automatik valve ni akan tutup. Bila valve tutup, jadi air tak dapat penuhkan tangki ni. Kalau korang tak pasang benda ni, tangki akan penuh. Penuh dan melimpah. Dah satu hal. So inilah fungsi one way valve kat sini. Okey, sekarang jalan. Ini akan pergi ke bilik air nombor 1. Dan ini incoming dari main pipe. So incoming main pipe. Jalan sini. Inilah incoming main pipe. Okey, sekarang aku nak terangkan incoming main pipe. Ini main pipe masuk tekanan di sini. Daripada syarikat air masuk, terbang ke atas ni, turun balik. Dan sini ada valve. Okey, valve ni arahnya ke sana juga. So okey, ini anak panah dia.
Okey, nampak tu anak panah. So air akan mengalir ke sana. Hanya masuk saja. Jadi air daripada syarikat air akan masuk sahaja dan tak boleh keluar. Katalah tiba-tiba satu hari syarikat air nak buat senggara dia punya pipe. Jadi diorang terpaksa tutup pipe. Dan apa akan jadi? Main pipe akan, tekanan air main pipe akan rendah. Bila tekanan main pipe air akan rendah, sekarang tangki ni lebih tinggi. Jadi air akan ada tekanan, jadi air akan masuk. Kalau tak ada one way valve ni, air akan masuk dan pergi balik ke main pipe lah, dan diguna oleh dan air tu akan pergi ke kawasan rumah yang rendah. So siapa kawasan rendah akan dapat air. Walaupun walaupun syarikat air dah tutup air, tetap ada air. Okey, sekarang inilah fungsi one way valve dekat sini. Dan ni sama je macam tadi aku terangkan pada awal, pada mula tu. Dia untuk tak nak tekanan air daripada syarikat air masuk ke tangki kita. Okey, ini pula kenapa aku buat benda macam ni, macam merepek yang aku buat kan. Okey, aku buat benda ni sebab katalah syarikat air tutup air. Tadi asalnya aku pada awal video, kalau yang korang tengok video tu, aku terus jump ke sini. Aku tak buat tangki, aku tak buat macam benda ni lah, naik ke atas ni. Lepas tu aku baru teringat bila tak ada function benda ni, untuk elakkan daripada bila syarikat air tutup air, jadi pipe ni akan mula kosong. Air akan tendang balik masuk ke main pipe luar. So dia akan kosong, pipe ni akan mula kosong. Sebab ke atas ni katalah korang guna air, jadi pelampung pun dah terbuka. Bila terbuka, udara akan masuk. Bila udara masuk, dia patah balik, kosong, makin kosong, makin kosong, makin kosong. Dan sini pun kosong. Semua kosong. Kalau tak pasang benda ni semua kosong. Jadi bila korang buka pipe, sini akan jadi kat bawah. Sebab oleh kerana ni ke atas, jadi bilik air kat bawah, dia akan start vacuum. Dia akan sedut. Sebab tekanan air dalam pipe tu akan sedut air yang dekat sini. Dan akan buka valve ni. Sebab valve ni ke sana. Dan air nak pergi ke sana. Jadi dia akan sedut udara. Jadi udara akan disedut juga masuk ke dalam pipe. Dan tiba-tiba tekanan air korang akan rendah dalam rumah, walaupun ada air tangki, sebab dia sedut udara sekali dekat sini. Sebab ada bocor kat sini. Okey. So jalan penyelesaiannya, buatlah menara ni. So bila air, katalah syarikat air tutup air, then sini akan start kosong. Start kosong, air dalam ni pun start akan turun. So pipe ni akan kosong, kosong, kosong. Sampai sini pun dia kosong. So sampai sini dia stop. Kat sini ada lagi air. Sampai sini masih ada air lah. Jadi dia masih ada tekanan untuk tekanan air kat sini. Jadi valve ni akan sentiasa ke sana. Tapi oleh kerana ini dah tak ada tekanan air sangat, dah tak tinggi tekanan dia, sebab dia ni dah tak tinggi. Jadi tangki ni air ni lagi tinggi sikit kalau full lah. So tangki ni akan beri tekanan, tekan dan akan tutup. Tapi bila korang buka pipe kat bawah ni, start vacuum, dia akan sedut juga, tapi dia akan levelkan air yang dalam ni dengan tangki sebelah. Jadi dia akan sama level. Tak ada isu udara akan masuk dalam pipe ni. Sebab dulu aku belajar fizik kat sekolah, air walaupun ni kecil ke ni besar ke, dia tetap akan sama level. So siapa yang belajar fizik, korang boleh ingat balik, recall balik tentang pressure air. So tak ada masalah. Jadi dia takkan ada udara lah. Bila korang buka pipe kat bilik air, tak adalah air keluar udara. Dan bercampur udara lah. So katalah air kat tangki ni lagi tinggi daripada pipe ni, tak ada masalah. Sebab kita ada one way valve. Jadi tekanan dari sini lebih tinggi, dia akan tolak one way valve ni supaya air tak boleh pergi ke main pipe balik. Itu saja. Selesailah sudah video
aku nak share dengan korang macam mana nak buat tekanan air dalam rumah lebih kuat tanpa menggunakan pump elektrik. Okay, sekarang gam dah kering. Cuma ada satu masalah dekat sini. Aku punya ni dah pecah. Jadi nampaklah air dia ni pancut. Jadi aku dah tak ada barang dah. So kena tunggu esok. Ni pun dah pukul 10 malam. Jadi nak pergi kedai pun kedai mana buka. PKP ni tutup pukul 8 ni semua. Kalau kedai hardware pun tutup pukul 7 petang. Jadi so aku sambung esok ni aku akan repair. So aku akan tunjuk result. Aku dah buka air. So dah buka air, jadi ini akan ada air lah semua. Tekanan masuk dalam bilik air. So lepas ni aku akan tunjuk tekanan dalam bilik air dah berapa. So aku dah pasang ni valve. Jadi korang tengok, walaupun tangki ni kosong, tekanan daripada main pipe tak masuk ke tangki. Satu kat situ, satu lagi dekat situ. Tak ada air yang keluar pun sebab ada one way valve. So itu saja. Lepas ni kita pergi bilik air tengok tekanan dalam bilik air. Okay, ni aku nak tunjuk result. Tadi aku dah on main pipe. Tangki baru nak isi, tapi air ada beza dari tadi. Berangin. Sangat kuat. Memang kuat hati. Macam pasang pump 1 horsepower. So shower pula. Shower pun kuat Memang kuat hati. Mandi memang sedap ni. Itu dia. So aku akan tunjuk pula tekanan air dia pakai meter ni. Kita akan tengok berapa bacaan tekanan air. So aku dah pasang meter ni. Baru kita boleh tengok bacaan dia. Tak boleh cakap je, kena tunjuk dengan teori. Nanti orang kata, alah sama je tengok, tak ada beza pun tekanan air. So kita tunjuk dengan bukti menggunakan meter. So aku akan buka. Ini pipe ke tangki. So ini pipe untuk bilik air. Okay, tengok tekanan. Tekanan air rumah sekarang dalam 2.6 bar. Lebih kurang 2.6 bar So nanti bila makin malam tekanan air aku akan tinggi lah sampai 4 biasanya. So itu saja. Daripada 0.5, 0.4 bar, 0.3 bar jadi 2.6 bar tanpa menggunakan pump air. Terbaik atau tidak? Jimat elektrik, jimat kos nak beli pump, jimat kos nak selenggara elektrik. Okey, lepas ni kalau ada masalah tentang cara ini, aku akan upload dekat YouTube lagi. Video ni korang boleh tengok lah. So aku akan bagi link kat video ni kalau ada video tu. Kat atas ni lah biasanya. Alright, thank you yang tengok. Jangan lupa subscribe, share dan like. Komen jika ada pertanyaan dan sembarang ilmu yang korang